Jom, sembelih. Kami nak mengajak tuan, puan semua untuk menyertai kempen Korban for Ummah yang mana ianya bukan sekadar ibadah semata-mata, tetapi satu cara kita berkongsi nikmat rezeki dengan saudara seagama yang memerlukan. Kedatangan Zulhijjah dan Aidil Adha adalah satu waktu yang mereka sangat nanti-nantikan. Kerana apa? Pada ketika inilah mereka berpeluang untuk mendapatkan walau sekilo daging yang pada hakikatnya sangatlah mahal untuk mereka beli atau temui. Bagi mereka yang sedang bergelut dengan kemiskinan dan konflik seperti Syria, Yaman, Palestin dan kawasan lain yang dilanda krisis, daging korban bukan semata-mata makanan. Ia adalah tanda bahawa mereka tidak dilupakan. Marilah jadikan korban kita lebih bermakna menjelang Aidil Adha ini.